bab yang ke-23, babu maja'a fi takhlili al-lihyati. Bab ada menjelaskan berkenaan dengan apa-apa riwayat yang berkaitan dengan kita selat janggut. Kan? Kita selat macam ni, janggut macam ni kan. So kita berwuduk ni bagi orang yang berjanggut, dia kena selat. Ni tajuk dia kan. Hadis yang ke-29 daripada Sunan At-Tirmizi, Hasan bin Bilal, ada seorang perawi hadis yang merupakan seorang tabi'in. Dia ada berkata, dia kata, Ra'aitu Ammar bin Yasir tawadda'a fa khallala lihyatahu. Kata dia, aku nampak Ammar bin Yasir. Ada seorang sahabat Nabi nama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ini antara sahabat Nabi yang masuk Islam di era Mekah lagi, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Antara sahabat Nabi di Mekah tu sudah memeluk agama Islam, dan terawal memeluk agama Islam ni adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kita bisa dengar ada orang nama Sumayyah. Sumayyah tu mak dia, Sumayyah binti Al-Khayyat. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ni sahabat Nabi yang agak terawal memeluk agama Islam. Dia memeluk agama Islam semasa Nabi SAW masih lagi berada di Mekah. Dan mak dan bapa dia mati syahid, dan antara orang yang terawal mati kerana mempertahankan akidah di era Mekah. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ni meninggal pada tahun 37 Hijriah, dan iaitu ketika terlibat dalam perang Siffin. Kita tahu dalam sejarah Islam ada satu tragedi gelap yang berlaku dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi, iaitu perang di antara dua sahabat Nabi besar, iaitu Ali bin Abi Talib dan seorang lagi adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi peperangan itu dinamakan sebagai perang Siffin, dan Ammar bin Yasir ni berpihak kepada Ali bin Abi Talib. Dan dalam perang itu, Ammar bin Yasir ni terbunuh. Kejadian itu berlaku pada tahun ke-37 Hijriah. Jadi Ammar bin Yasir ni, dia ada meriwayatkan kepada kita beberapa hadis. Antara hadis yang diceritakan di sini adalah, ada seorang tabi'in ni belajar hadis daripada Ammar bin Yasir, di mana dia kata dia nampak Ammar bin Yasir ni berwuduk. Masa Ammar bin Yasir berwuduk itu, fakhallala lihyatahu. Dia selat janggut dia. Maka ditanya kepadanya, atau beliau, yakni Hasan berkata, aku bertanya kepadanya. Jadi Hasan ni tanya kepada Ammar bin Yasir, adakah engkau menyelat janggutmu? Dia menjawab, dia kata, wa ma yamna'uni? Apa yang menyebabkan dia tak boleh? Apa yang menghalang aku daripada buat? Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu. Sebab aku sendiri telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelat janggut bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Ammar bin Yasir kata, aku buat macam ni sebab aku tengok benda ni dilakukan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni kalau kita tengok dalam sanad At-Tirmizi, sanad ni ada seorang perawi yang bernama Abdul Karim bin Abi Al-Mukhariq Abi Umayyah. Dia ni adalah dhaif, dan dia mengatakan dia ni dhaif adalah Al-Imam At-Tirmizi sendiri, iaitu kita boleh tengok dalam ta'liq Imam At-Tirmizi pada hadis yang ke-12. Walau bagaimanapun, hadis ni dinilai sahih oleh beberapa orang ulama. Puncanya, hadis ini ada banyak syawahid. Anas secara peribadi pun Anas sempat semak hadis ni. Bila Anas semak sanad hadis ni, didapati di sana ada 4 lagi sahabat Nabi yang riwayatkan hadis ni. Ada 4 syawahid pada hadis ni, iaitu sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an, Uthman bin Affan radhiyallahu an, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu an. Imam Tirmizi tidak bawa sebarang ta'liq, dan dia tidak bawa sebarang komentar. Tetapi berkenaan dengan perawi yang bernama Abdul Karim bin Abi Al-Mukhariq itu, Imam At-Tirmizi dia ada buat komentar dalam hadis yang ke-12. Kita sedang baca ni hadis yang ke-29. Dalam hadis ke-12 yang lepas, Imam Tirmizi dia ada komen. Dia kata Abdul Karim bin Abi Mukhariq ni dhaif. Dia bawa hadis ni juga. Tapi kenapa dia bawa? Bila kita semak, rupa-rupanya hadis ni ada 4 syawahid. Ada 4 sahabat Nabi menggunakan sanad yang sahih. Anas bin Malik, Uthman bin Affan, Abu Ayyub Al-Ansari, Aisyah radhiyallahu anha. Pengajaran kita boleh ambil pada hadis ni, perbuatan menyelat-nyelat janggut dengan jari jemari yang basah adalah sunnah yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW untuk memastikan air sampai ke kulit muka di sebalik bulu janggut. Ni bulu janggut ni, rambut-rambut janggut ni. Jadi bila kita berjanggut, kita pergi selat ni supaya kita nak bagi rata ke kulit masa kita ini bagi orang yang berjanggut lah. Kalau orang tak berjanggut tak timbul isu. Janggut ni pun mungkin melibatkan pada yang tebal. Yang nipis macam mana ni mungkin tak jadi isu sangat. Melayu ni janggut tak tebal, tak macam orang Arab, tak macam orang Pakistan. Orang sana tu dia lebat kan. Dia punya hormon badan dia berbeza dengan kita. Makanya dia tu agak lebat sikit kan. Kita orang Melayu ni kurang. Sekadar ni lah yang dia jemput ni. Kan? Orang Cina kena berjanggut. Janggut dia tu pun ini panjang je. Tapi tak lebat. Dia panjang je kan. Mungkin tak timbul isu untuk kita nak selat janggut. Walaupun kalau kita buat sunnah, message ataupun murad ataupun syahid dalam perbincangan hadis ni adalah untuk meratakan air dekat kulit. Keduanya, Ammar bin Yasir menunjukkan sikap ittiba'. Jadi mengikut pengikutan yang tinggi. Kita tengok dalam amalan sahabat Nabi seperti Ammar bin Yasir, bila dia berwuduk tu dia selat janggut, menyebabkan Hasan bin Bilal yang merupakan seorang tabi'in ni, bila dia tengok lagu tu dia kata, kenapa kau buat? Dia kata, kenapa pula aku tak boleh nak buat? Sebab benda macam ni aku tengok dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Jadi kita faham Ammar bin Yasir ni ittiba' ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut perbuatan Nabi SAW sebiji-sebiji. Yang ketiga, pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni adalah orang dahulu dia nak tahu sesuatu amalan itu betul ke daripada Nabi SAW, dia orang perhati apa dilakukan oleh sahabat Nabi. Sebab bila sahabat Nabi buat, itu menandakan ia dilakukan juga oleh Nabi SAW. Kerana sahabat Nabi ni, beberapa orang sahabat-sahabat Nabi tertentu ni, dia ada satu habit dan perangai suka ikut perbuatan Nabi SAW sebiji-sebiji. Dalam istilah agama dipanggil sebagai ittiba'. Ittiba' ni bisa dengan taklid. Taklid ni ikut betul tuli, tak tahu paling kau ikut dia kan.
Ittiba' ni ikut dalam pada mengetahui. Hadis yang ke-30. Hadis ni Imam At-Tirmizi tidak membawa sebarang matan, tetapi dia hanya membawa sanad. Dan sanadnya adalah sama dengan sanad yang ke-29, tetapi dengan mutaba'ah yang baru, iaitu pada perawi yang bernama Qatadah, iaitu mutaba'ah kepada Abdul Karim bin Abi Bukhari. Jadi Abdul Karim bin Abi Bukhari itu dhaif. Itu sanad pada hadis yang ke-29. Pada hadis yang ke-30, sanad yang sama, tapi pada Abdul Bukhari yang dhaif tu ada mutaba'ah dia, iaitu Qatadah. Dan Qatadah tu sahih. Jadi tak pelik Imam At-Tirmizi dia bawa hadis yang sama, tetapi dengan dua sanad. Dia bawa mari yang dhaif itu, lepas tu dia bawa pula jalur yang satu lagi ada mutaba'ah yang sahih. Jadi boleh berhujah jugalah dengan hadis tadi. Cuma Imam Tirmizi dia ada riwayat. Dia ada sebut dalam ta'liq dia. Selain Ammar bin Yasir, dalam bab ini terdapat juga riwayat daripada beberapa orang sahabat Nabi yang lain. Selain daripada Ammar bin Yasir, berkenaan dengan kita selat janggut semasa kita berwuduk ni, bukan semata-mata Ammar bin Yasir sahaja meriwayatkan hadis di sana, ada sahabat Nabi yang lain turut meriwayatkan berkenaan dengan Nabi SAW masa berwuduk, Nabi selat janggut. Sahabat Nabi itu adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah isteri Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Ibnu Abi Aufa dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi kat sini ni kalau kita tengok sekali dengan Ammar bin Yasir, ada 7 orang sahabat Nabi yang menjelaskan berkenaan dengan bila berwuduk selat janggut, dan ia dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata Imam Tirmizi, dia kata aku ada dengar Ishaq bin Mansur ni ada menyebut Ahmad bin Hanbal menukilkan kata-kata Ibnu Uyainah, yang mana dia kata Abdul Karim tidak mendengar hadis mengenai menyelat-jelat janggut ini daripada Hasan bin Bilal. Ada ni problem pada Abdul Karim kan. Tadi perawi yang ke-29, pada hadis yang ke-29, perawi dia tu, pada sanad dia tu ada perawi nama Abdul Karim bin Abi Bukhari, itu dhaif. Kan? Di sini ni Sufyan bin Uyainah ni ada komen. Dia kata bukan sekadar dhaif, dia tak pernah dengar pun hadis berkenaan dengan selat janggut daripada Hasan bin Bilal. Dia kata Sufyan bin Uyainah. Jadi tak peliklah kalau dalam sanad yang ke-29 itu adalah dhaif. Kan? Tetapi Imam Tirmizi bawa sanad yang kedua dalam hadis yang ke-30. Yang ni sahih. Tirmizi ada komen juga, ada sudut fiqh ni. Majoriti ahli ilmu dalam kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi selepas mereka berpegang pada pendapat ini, iaitu mereka berpandangan sunat kita menyelat janggut, dan inilah juga pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pun menganggap kalau kita wuduk kita selat janggut itu adalah sunat. Kita ni ada janggut sikit, walaupun tanpa kita selat pun air kata kita selat juga, dapat pahala sunnah. Ini kata majoriti ulama, termasuklah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal pula kata, siapa yang berwuduk tapi dia tak selat janggut, wuduk dia sah. Tapi kalau selat pahala lebih. Maksudnya pandangan Imam Ahmad ni tidak jauh bezalah seperti mana pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ishaq bin Rahwayh, guru pada Al-Imam Al-Bukhari dia ada mengatakan, dia kata ni orang yang tak buat tu kita tengok konteks. Dia buat ni sengaja ke tak sengaja? Kalau sengaja, wuduk dia tak sah, kena ambil wuduk yang lain. Tapi kalau dia tak dah selat tu sebab dia ada takwilan dia. Dia fiqh dia rasa tafsiran dia. Itu tak pun bagi orang macam tu Sebab orang tu berijtihad. Kan? Orang bagi pandangan base kepada ijtihad. Orang yang alim, orang yang ada kemahiran dalam ilmu usul fiqh, orang yang ada kemahiran dalam turuqul istinbat, mengistinbatkan hukum, dia ada tafsir dia sendiri. Dia ada takwilan dia, dan takwilan dia muktabar. Kalau dia tak buat tu tak apalah, sebab menghormati ijtihad orang lain. Jadi kaedah al-ijtihad al-mujtahid la yuqallidu al-mujtahida. Seorang mujtahid tidak boleh bertaklid pada mujtahid lain. Imam Syafi'i ni dia tidak boleh taklid Imam Malik, tak boleh, sebab sama-sama mujtahid. Yang orang macam kita dia kena taklid pada imam, sebab kita bukan mujtahid. Al-mujtahid la yuqallidu al-mujtahida. Idza sabata an-nassu batala al-qiyas. Itu ada satu kaedah lah dalam ilmu usul fiqh. Itu hadis yang ke-30. Kita tengok pula hadis yang ke-31. Masih lagi dalam tajuk selat janggut. Okey, hadis ni Imam Tirmizi bawa melibatkan kepada sahabat Nabi yang popular, khalifah Islam yang ketiga, iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan ni merangkap menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Uthman bin Affan ni dia berkahwin dengan dua isteri, dan dua-dua isteri itu adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummi Kalsum dan juga Ruqayyah. Sebab itu Uthman bin Affan ni dikenali sebagai Dzu Nuranain, orang yang mempunyai dua cahaya. Dua cahaya itu merujuk dua puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan ni dia meninggal di Madinah. Masa dia jadi khalifah tu dia dibunuh, dan masa dia meninggal tu tahun 35 Hijriah. Okey, Sayyidina Uthman ni meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Hadis ni sebut, dia kata Sayyidina Uthman ni meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni selalu sangat selat janggut ketika baginda berwuduk. Maksudnya amalan selat janggut ni bukan sahabat Nabi buat semata-mata, tetapi dia orang meniru amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sanad ni adalah sahih. Cuma adalah 2-3 perawi yang tahap sikoh dia agak rendah. Contoh macam Abdul Razak As-Sun'ani. Dia ni perawi yang ada juga dalam Sahih Bukhari. Tetapi dia ni ada sikit masalah, yang mana dia ni adalah tasyayyu'. Dia ni ada kecenderungan kepada Syiah lah sedikit. Tapi secara dasar dia siqah, hafiz. Dan dia ni ada kitab di sini, Musannaf Abdul Razak nama kitab kan. Lepas tu masa dia dekat nak mati dia buta. Dia ikhtilat. Cuma menarik dalam cerita dia, apabila mata dia buta, dia tak riwayatkan hadis. Dia tak mengajar ilmu hadis. Agak berhati-hatilah. Lepas tu ada seorang lagi perawi yang agak lemah, namanya Amir bin Syaqiq. Pun siqah, dia bukan lemah dhaif. Dia sahih tapi tahap rendah. Hanya masalah hafalan dia tak apa cantik. Dalam sanad yang dibahas oleh Imam Tirmizi, Imam Tirmizi kata hadis ni merupakan hadis hasan sahih. Hadis ni sahih kata Imam Tirmizi. Cuma pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni, pengajaran dia adalah perbuatan menyelat-nyelat janggut itu
menunjukkan bahawa Islam sangat menitik beratkan ketelitian dalam bersuci. Istilah janggut ni, mungkin rata dah. Tapi ajar juga solat. Teliti ni untuk nak bagi rata. Bukan sekadar membasuh muka secara zahir, tetapi memastikan air sampai ke bahagian yang terlindung di sebalik rambut atau bulu dekat muka. Ni, muka kita ni ada bulu, janggut ni. Nak pastikan bagi rata. Maka timbullah selat janggut. Dan yang kedua adalah berkenaan selat janggut ni, para ulama merumuskan hukum seperti berikut. Ulama Islam ni dia ada bahas sikit lah. Yang pertamanya janggut yang nipis. Ni macam mana janggut nipis? Janggut nipis ni macam mana? Wajib dipastikan air sampai ke kulit di bawahnya kerana kulit masih kelihatan. Kalau kita nipis, kita kok mana pun kena pastikan rata. Kita kena pastikan rata. Ada pula satu lagi janggut yang lebat. Yang macam orang Pakistan, orang Arab lebat-lebat janggut tu kan. Kita tengok muka, tak nampak kulit tu. Menurut majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i, menyelat janggut yang terlalu lebat adalah sunat. Ia dilakukan dengan memasukkan jari jemari yang basah dari arah bawah dagu ke atas janggut. Ni, kita kalau lebat sangat, kita ambil air tu kita letak, lepas tu kita selat. So, selat-selat nak bagi rata tu kan. Kalau duduk kat Pakistan, anda pernah tengok Maulana Pakistan bila berwuduk. Sebab Maulana Pakistan ni dia berjambang kan. Dalam mazhab Hanafi, cukur janggut ni haram. Dalam mazhab Hanafi, ulama-ulama Deobandi dekat Pakistan lagilah dia pegang kan. Sebab tu anda masa belajar Pakistan dulu, kawan-kawan kita ni kalau janggut ni memang dia jaga sungguh. Tebal janggut dia tu kan. Tebal sangat. Bahkan kalau ada student ataupun pelajar yang potong gunting janggut, yang tu kena hambat keluar daripada kelas. Ni cerita masa pengalaman belajar di Pakistan. Sebab ulama-ulama Deobandi, diorang ni mazhab Hanafi dan diorang berpegang dengan pandangan buang janggut ini, potong janggut itu adalah haram. Ni mazhab dia lah. Kan? Sebenarnya Syafi'i pun sama juga. Yang kata makruh je potong janggut ini, itu pandangan ulama kontemporari. Ulama kontemporari macam Syekh Qaradawi, ulama-ulama Azhar, ramailah difatwakan sebagai sunat. Tapi kalau ulama dulu, dia kata lelaki ni haram cukur janggut. Anda antara yang berpegang dengan pandangan cukur janggut adalah haram. Sebab tu anda tak boleh cukur janggut kecuali masa dalam penjara itu je. Itu pun bukan nak cukur. Pihak penjara yang cukur. Sebab kalau orang duduk dalam penjara, dia kena cukur janggut, dia kena buang. Rambut kena botak, tak boleh ada rambut. Dan kalau ada misai, kena buang. Dan lepas tu kalau timbul sikit pun, datang warden dia tengok, ada suruh kita buang. Dan dia suruh kita buang lah. Dan bila kita pergi buang tu, bukan kita yang cukur sendiri, ada tu cukur dia pula, dia cukur semua. Ni rambut, ni apa, janggut, misai, itu penjara. Anda tak ada pengalaman buang janggut kecuali masa dalam penjara. Yang seterusnya, selain tuntutan ibadat, amalan ini juga mempunyai aspek kebersihan. Kita ni, bila kita ratakan air ke kulit, kita berasa janggut. Di situ tu ada satu unsur yang kita penting kita kena tengok, aspek kebersihan. Kita berjanggut ni kalau tebal, makanya sikatlah janggut tu. Kan janganlah biar kembang. Kadang ada orang ni, kita tengok janggut dia yang bawah ni, kat atas tu, ke bawah tu tak apa-apa cermat. Kan? Jadi kita jaga janggut kita. Kalau kita jenis janggut tebal tu, biar dia sikat-sikat janggut tu, biar jadi nampak elok, tersusut. Nabi Sallam ni janggut dia tersusut. Ada orang ni dia nak ambil sunnah Nabi yang berjanggut, tapi dia tak ambil sunnah yang susut janggut tu pula. Itu pun salah juga kan. Jadi kita ambil sunnah berjanggut dan juga janggut yang kemas. Yang seterusnya, hadis ini menekankan kepentingan memerhati dan mengikut cara Rasulullah SAW berwuduk. Penting. Bila kita berwuduk ni, kita kena tengok macam mana Nabi Muhammad berwuduk. Kita tak pernah tengok Nabi SAW lah. Maknanya kita tengok apa yang diceritakan oleh sahabat Nabi. Macam contoh kita baca hadis. Kita baca hadis ni antara sebabnya adalah nak tahu macam mana Nabi buat. Itu antara sebab utama kita belajar Islam melalui hadis Nabi SAW. Kita tengok pula bab yang ke-24. Hadis yang ke-32. Babu maja'a fi mashi ar-ra'si anahu yabda'u bi muqaddami ar-ra'si ila muakhkharihi. Bab pada menjelaskan berkenaan dengan riwayat-riwayat yang menyebut tentang sapu kepala. Masa kita berwuduk ni, antara benda wajib ni adalah sapu kepala. Quran sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, wamsahu bi ru'usikum. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Bila kamu mahu menunaikan solat, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku dan sapu kepala. Dia kan dalam Quran. Jadi bila timbul sapu kepala ni pula, ada satu tajuk, macam mana cara sapu? Bermula daripada depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Itu cara lah. Hadisnya adalah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini pun kita dah jumpa beberapa kali nama lah. Seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, meninggal pada tahun 63 Hijriah yang terlibat dalam tragedi Harrah. Iaitu di kalangan penduduk Madinah di era pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Mereka ni nak tarik bai'ah mereka daripada Yazid bin Muawiyah. Sebelum tu dah berbai'ah, lepas tu nak tarik bai'ah, jadi melawan. Bila nak melawan tu berlaku satu tragedi. Iaitu satu tempat di bahagian timur laut Madinah. Di situ tu berlaku perang. Perang itu dipanggil sebagai Harrah dipanggil. Dan antara sahabat Nabi yang terlibat dalam perang itu adalah Abdullah bin Zaid. Bahkan dia mati dalam perang tu lah. Dia riwayatkan hadis. Dia kata kat sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu bi yadayhi wa aqbala bihima wa adbara. Bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu. Thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Thumma ghasala rijlaihi. Kata dia. Dia kata Rasulullah ni apabila sapu kepala, Nabi sapu kepala ni bi yadayhi dengan dua tangan. Nabi sapu kepala dua tangan. Kita ni kalau berwuduk kita sapu sebelah tangan ni kan. Yang tu bukan sunnah. Walaupun okey, Syafi'i okey. Dalam mazhab Nabi tak boleh kan. Dalam mazhab, dalam hadis Nabi sallam bukan sebelah tangan, Nabi sapu dengan dua belah tangan. Tu Nabi fa aqbala bihima wa adbara, bermula daripada depan ke belakang kan. Fa aqbala bihima wa adbara, daripada depan ke belakang, belakang ke depan. Macam tu. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, bermula daripada depan.
Kan? Bermula bimuqaddami ra'sihi, bahagian depan kepala, thumma dhahaba bihi ma ila qafahu. Lepas tu dia dipergikan sampai dekat tengkuk belakang. Macam inilah sapu tengkuk belakang. Ini kan. Sapu ni sampai tengkuk belakang. Macam tu. Kan? Thumma radahuma, kemudian gostan ke depan balik. Lepas tu gostan ke depan balik ilal makan alladhi bada'a minhu, kepada tempat di mana ia bermula. Jadi kita mula ke depan, ke belakang, tolak ke depan balik. Macam tu kan. Itu cara dia. Thumma ghasala rijlahi, kemudian Nabi sallam pun basuh dua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu hadis Karena masa belajar Pakistan dulu, Tok Wana ni ajar, dia kata macam ni cara dia. Masa kita berwuduk ni, 3 jari ni kita rendahkan, 2 jari ni, jari telunjuk dengan jari ibu jari ni kita angkat. Macam itulah. Jadi cara dia masa kita sapu ni, 2 jari ni angkat, 3 jari ni kena kat rambut sampai ke depan ni tolak ke belakang. Macam tu. 2 jari ni tak kena kat kepala, maka 2 jari ni guna untuk sapu telinga. Kan? Jari telunjuk untuk kat dalam lubang telinga, dia boleh gosok kat dalam bahagian dalam. Lepas ibu jari ni boleh gosok kat cuping bahagian luar. Macam tu. Dia gosok macam tu. Ini masa anda belajar Pakistan, Tok Wana ajar. Kalau kita tengok dalam hadis ni, dia memang sekali, tapi dari depan ke belakang, belakang tolak ke depan balik. Kan? Itu cara wuduk. Sapu kepala mengikut hadis Nabi SAW. Okey, sanad hadis ni adalah sahih. Tak ada sebarang masalah. Cuma menarik hadis ni, antara perawinya, antara dalam jalur sanad ni, ada perawi yang bernama Imam Malik bin Anas. Imam Malik dan anak murid dia juga riwayatkan namanya Ma'an bin Isa Al-Qazzaz. Ini anak murid, antara anak murid yang agak lama belajar dengan Imam Malik rahimahullah. Ni cerita hadis lah. Okey, apa kata Imam Tirmizi berkenaan dengan hadis ni? Kata Imam At-Tirmizi, selain Abdullah bin Zaid, dalam bab ini terdapat juga riwayat daripada 3 sahabat Nabi yang lain. 3 itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang keduanya adalah Al-Miqdam bin Ma'di Karib, yang ketiganya Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya ada 4 orang sahabat Nabi lah yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan Nabi SAW ni masa berwuduk, Nabi sapu kepala bermula pada depan ke belakang, daripada belakang ke depan. Walau bagaimanapun kat sini hadis Abdullah bin Zaid merupakan hadis yang paling sahih dan yang paling terbaik dalam bab ni kata Imam Tirmizi. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawih. Ini pandangan dia. Jadi sebenarnya Syafi'i pun berpegang sunat kita sapu kepala depan ke belakang, belakang ke depan. Tetapi kalau kita tak nak buat macam tu, kita sapu sikit pun dah memadai. Pengajaran yang kita ambil hadis ni mengajar teknik fizikal yang jelas untuk menyapu kepala. Cara sapu kepala ni lagu mana diajar oleh Nabi daripada hadis kita baca ni lah. Iaitu arah sapu. Macam mana kita sapu bermula daripada bahagian hadapan kepala. Permulaan tumbuh rambut kat kepala tu bergerak hingga ke tengkuk belakang. Macam tu. Dan kemudian daripada belakang ke depan balik. Teknik ni memastikan hampir ke seluruh bahagian kepala ni terkena sapuan air yang dianggap sebagai cara paling afdal mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dia sapulah, dia bukan basuh kepala. Kepala ni bukan basuh. Kepala ni adalah sapu saja. Macam tangan ni kan kena basuh, muka kena basuh, kaki kena basuh. Tapi kepala bukan basuh. Kepala ni hanya sapu. Depan tolak ke belakang, belakang tolak ke depan. Hadis ini menggunakan istilah masaha. Dalam hadis ni dia guna perkataan masaha. Masaha ni sapu. Bukan hadis Quran pun. Wamsahu biru'usikum. Sapulah kepala kamu. Jadi maksudnya kepala ni bukan basuh, sapu Sedangkan kalau kita sebut anggota lain dia basuh. Menyapu hanya menggunakan kelembapan air pada tapak tangan tanpa perlu mengalirkan air yang banyak. Nampak? Dan bila kita sapu-sapu ni, dia bukan kita basahkan betul-betul macam kita ambil air bukan macam tu. Jadi kita ambil tu, kita kebas-kebas sikit sapu. Itu je. Itu cara sapu kepala. Walaupun menyapu sebahagian kepala sudah memadai dalam mazhab kita Syafi'i. Mazhab kita ni sapu sikit pun baik dah sebenarnya. Hadis ini menggalakkan kita melakukan sapuan menyeluruh untuk meraih pahala sunat yang lebih besar. Nanti kita akan masuk bab akan datang, bab yang ke-25, babu maja'a anahu yabda'u bi muakhari ar-ra'si. Bab pada menjelaskan adanya riwayat yang menjelaskan sapu kepala ni bermula daripada belakang pula. Ada juga riwayat tu. Yang insya-Allah kita akan bincang dalam rancangan kita akan datang. Wallahu taala. Niat wuduk yang sunnah macam mana? Niat wuduk ni dalam sunnah Nabi SAW tak disebut secara khusus cara niat. Yang nawaitu raf'al hadasi itu adalah ulama sebenarnya. Ulama yang mencadangkan kita baca niat macam tu. Sebenarnya dalam hadis tak pernah sebut ajak nawaitu lah, apa tak ada. Hati kita ni niat nak berwuduk, okey dah. Kita ni masa kita ambil air tu kita tahu aku ni berwuduk ni. Yalah tu, itu niat dah tu. Itu dah memadai dah sebenarnya. Lepas tu ulama cadangkan tu itu bagus. Kita ikut apa yang dicadangkan oleh ulama ni bagus. Sebab bila kita ikut cadangan itu tu, sebenarnya ulama cadangkan niat begitu tu nak bagi confirm benda tu memang ada dalam hati kita. Itu je. Wallahu a'lam. Bacaan kunut subuh ni dalam hadis tak ada. Tetapi yang kita baca kunut subuh ni diambil daripada kunut witir. Kunut witir ada. Nabi SAW ni bila solat witir, Nabi ada kunut witir. Jadi kunut witir Nabi SAW tu, bacaan dia Allah mahdini fiman hadaih tu lah. Mazhab Syafi'i ni ambil kunut witir tu, lepas tu dia apply dalam kunut subuh. Allah mahdini fiman hadaih tu lah. Allah a'lam. Kalau kita tawal yang tak tentu bersihnya ketika berwuduk, boleh ke? Taklah kita tak tahu hukum ni, apa yang confirm je kan. Kita pasti satu kain itu tak tahu bersih tak bersih. Lepas tu kita sapu. Jadi sesuatu itu berasaskan kepada asal. Asal kain itu adalah bersih selagi mana ada bukti dia kotor. Jadi selama mana kita tak tahu dia kotor, kita beranggapan sebagai bersih-bersih lah. Kecuali kalau ada bukti yang dia kotor. Macam tu je lah. Wallahualam. Wuduk ni memang wajib 3 kali tak? Dia wajib rata 3 kali ni sunat. Dia wajib tu meratakan air. Lepas tu dah rata tu kita tambah lagi satu, tambah yang kedua. Tambah yang 3 kali tu sekali dengan sunat. Yang wajib tu adalah rata. Wallahualam. Lepas mandi kena wuduk lagi ke tak?
Dia macam ni, kalau mazhab Hanafi, apabila kita melakukan perkara yang besar, maka yang kecil automatik dah termasuk. Itu metodologi, manhaj, usul mazhab Hanafi. Kalau kita buat benda yang besar, automatik yang kecil pun termasuk. Makanya Hanafi simpulkan, kalau kita mandi wajib, maka tak perlu lagi nak berwuduk. Sebab mandi wajib ni, dia lagi besar daripada wuduk. Wuduk ni melibatkan anggota tertentu je. Adapun mandi wajib melibatkan semua anggota kan. Itu cara Hanafi. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dia ada beza dengan mazhab Hanafi. Apabila Syafi'i, dia tak sama dengan Hanafi, makanya apabila bila kita mandi wajib, tidak bermakna kita berwuduk. Makanya kena berwuduklah lepas daripada mandi wajib. Kalau kita nak mandi wajib, cara Rasulullah SAW. Cara Nabi SAW ni mandi wajib, Nabi bermula dengan wuduk. Wuduk dulu, lepas tu baru Nabi mandi. Jadi lepas mandi tu tak payahlah wuduk sebab dah wuduk dah. Itulah hujah dia. Tapi Hanafi dia faham lain. Hanafi kata kalau kita buat benda besar, automatik yang kecil tu dah kita cover sekali dah. Makanya kalau mandi wajib, tak payahlah berwuduk. Kerana wuduk dengan mandi wajib tu lagi besar. Wallahualam. Tuhan ajarilah aku cinta. Itu buku menjelaskan tentang ilmu tasawuf. Sebab ada kawan-kawan kita ni, dia ekstrim sangat dan mudah nak kata bid'ah, sehingga dia mengatakan ilmu tasawuf itu sendiri adalah bid'ah. Jadi anda pun tulislah buku. Tajuk dia, Tuhan ajarilah aku cinta. Sebenarnya buku ni nak menjelaskan dakwaan yang menganggap ilmu tasawuf sebagai bid'ah ni tak betul sebenarnya. Sebab orang yang kata bid'ah ilmu tasawuf, dia mengiktiraf adanya ilmu hadis. Sedangkan ilmu hadis ni tak ada pada zaman Nabi SAW, tak ada era sahabat. Ilmu hadis ni kemudian juga. Kan? Ulama-ulama yang mengibat ilmu hadis tu, ilmu meneliti sanad, lepas tu kita kena kenal perawi tak perawi, yang tu ilmu tu dia kata tak bid'ah pula, yang mutasawuf pula dia kata bid'ah. Kan? Ini tak tepat. Jadi anda tulis buku ni, anda nak jawab baliklah pandangan-pandangan yang menganggap ilmu tasawuf ni sebagai bid'ah. Dia menganggap tarekat ni sebagai benda yang tidak ada dalam ajaran Islam. Jadi anda jawablah dalam buku yang anda tulis ni. Tuhan ajarilah aku cinta. Lepas tu bukan sekadar tu, anda tulis juga tentang ada kalangan manusia ni dia terlalu terima tasawuf sampai dia pergi langgar pula border syariah. Dia menganggap ini ilmu hakikat dan dia tak sama dengan ilmu syariat. Sebenarnya dia tak faham tu apa beza antara ilmu hakikat dengan syariat. Syariat dengan hakikat ni tak bercanggah. Bezanya hakikat adalah cara kita memahami syariat tu secara mendalam. Bila kita faham syariat secara mendalam, itu panggil hakikat. Sebab ada orang faham syariat ni secara selapis dia. Dia memahami syariat menggunakan akal dia. Dia tak masuk dengan jiwa dan perasaan dia, spiritual dia. Yang tu dia panggil ilmu syariat yang tak sampai ke hakikat. Kalau faham syariat sampai ke hakikat, bermaksud dia bukan faham segi teori, akal, logik syariah, usul fiqh je. Tapi dia dah faham ilmu tu dengan jiwa dan perasaan dia. Itulah ilmu hakikat. Jadi anda tulis buku ni sebenarnya nak jawab macam tu je sebenarnya. Allah. Saya berpegang kepada hukum bersentuhan dengan isteri tak batal wuduk, sedang saya bukan musyahid, boleh ke? Boleh kalau kita nak taklid kepada mazhab Hanafi. Hanafi tak batal. Dan kita nak taklid kepada mazhab yang lain daripada Syafi'i ni, ada syarat dia. Syarat dia adalah yang pertama, ada keperluan, ada hajat. Macam contohnya, macam kita buat ibadat haji, tawaf keliling Kaabah, mudah nak bersentuh, maka ketika itu kita taklid kepada mazhab lain. Bermaksud ada keperluan. Satu. Yang keduanya alim. Kan? Alim bukan sampai mustahid, tapi dia tahu penghujahan dalil antara mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab ni, dan dia tahu macam mana nak tarjah pandangan yang paling kuat berdasarkan kepada ilmu usul fiqh. Kalau dia ada, dia boleh taklid macam tu, tak ada masalah. Kalau kita ni pun tak kerti khabar satu, baca Quran pun tak apa lepas, hadis tak apa lepas, lepas tu tengok hadis pula satu je faham, lepas tu tak pergi banding dengan hadis lain, tu tak boleh tu. Kan? Yang tu kena taklid lah kepada mazhab. Sebab kita ni dia ada metodologi. Dalam memahami Quran hadis ni ada metodologi. Metodologi tu kita kena faham. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.